Sebelah sana hujan. Sini panas lah. Sekejap. Hai. Assalamualaikum. Silakan. Cakaplah. Tengoklah view ni. Hari ni kita nak pergi Temelloh. Kita nak makan ikan batin. Sekarang kita ada dekat R&R Karak sebab dah mengantuk. Lancang sebab kita dah mengantuk. Jom kita take 15 minutes to break. Jom. Aku rasa aku dah lama tak bervlog. Banyak video yang aku tak edit lagi. Medan lah apa benda semua. And then trip ke Cameron dan ride Distinguished Gentleman. So kita orang lagi 50 km lagi dari area Lancang ke Temelloh. So hari ni kita nak makan ikan patin. Sekarang ni lagi 10 minit nak pukul 11. So cuaca agak baik, tapi panas sikit lah. Mata pun dah mengantuk sebab pagi tadi kita orang pergi breakfast dulu dekat Ampang. And then baru kita orang bergerak. Tadi pun aku tak bawa laju sebab jalan Karak ni aku jenis tak berani. Sebab dia berbukit dan aku gayat. Aku tak tahu kenapa aku gayat gila dengan highway ni. Hari ni kita test helmet baru. Aku tak unboxing dekat korang selama ni. Just dah beberapa kali aku pakai, bawa pergi kerja semua, nak bagi padding dia sedap lah. So ni helmet wife aku. Classic design dari Origin, beli dekat Batu Cave. So dia tak sama design dengan aku sebab aku boleh pakai juga size yang sama, size L. Dan Origin ni ada ECE juga. Ini plain colour dan aku ni special sikit design. Checker. Dia grey black checker Origin ECE size L. Tapi dia punya apa yang bezakan ni, mekanism tepi ni lah dengan lock dia. Origin helmet. Cantik kan? Ada lubang angin lagi. So helmet aku lebih kurang dalam 800. Dan helmet wife aku ni dalam 300 lebih lah. So harga berpatutan. Sebab helmet yang aku beli, yang helmet first off-white, yang helmet aku beli tu dah macam tak muat, sakit telinga. Ayo, lagi 40 minit kita akan sampai ke Temelloh. Kita akan mencari patin Temelloh. Apa sih? Kancil. Ya ke macam tu? Kan let's go. Bismillah. Tersinggah seminyak jap, minyak kering. Sakit buntut. Lama tak ride jauh. Lama tak ride jauh, sakit buntut. Dan mengantuk.
okey lah. Panas babe, kat sini. Suasana yang cantik lah di sebelah sungai. Ini adalah patin di Kancil. Nampaknya sedap. Tak pernah makan sini. Selalu makan ikan patin yang belah-belah hujung belah sana. Hujung sekali. Aku tak ingat apa nama kedai dia lah. Tapi ni first time kita makan di Kancil. Syafiq recommend di dekat Bangau, apa ni, restoran Bangau tu. Tapi orang cakap memang Bangau tu sedap. Tapi tengok memang beratur panjang tadi, yang macam lambat tu. So kita orang datang sini dan boleh makan. Kat Batam kat sini. Ya, saya buat tahan. Saya buat lebih. Akan di Kancil ke? Akan di Kancil ke? Saya di Beruang. Di Beruang. Makan ni. Harga dia atas. Kita beli bahulu bakar. Sekejap kan kita start masuk dalam beg. Lagi kita akan singgah masjid untuk nak solat sekejap, and then ambil gambar dekat signboard Temerloh tu. Tapi panas lagi, dah tutup lagi. Ya. Sedap tak urut dia? Kita tengah lepak menengok boat yang mengelilingi Sungai Pahang. Dan kita tengah fikir nak naik ke tak nak boat ni. Ni tak boat tu. So kita kena park motor proper, and then tak tahu berapa harga naik boat tu. Jom kita tengok kadar bayaran bagi menaiki boat. Let's go. Boat kat depan tu, kita dah proper parking belah sana. Berpeluh badan, basah, Nah, panas. Dewasa RM8, kanak-kanak RM4 naik boat. Ini dia Sungai Pahang di Temerloh. Dalam ni selalu banjir. Tu dekat signboard tu. Memang dalam gila. Wow. Cargas. Let's go, sampai. kita telah taluki Sungai Pahang. Come on, come on. Okay. So how the experience? Best, tapi dia terlalu singkat. Patutnya kena setengah jam kan. Ujung mana ke ujung mana. Bagi lap sikit, basah-basah sikit. Wah best kan, buat wheelie sikit macam banana boat kan. All the best. RM8 untuk 2 kali lap. Okay lah. So
So saya lepas ni nak beli boat. Saya nak buat servis bawa orang. Tenggelam. Cari air, kehausan. Oh, Temerloh panas baik. Oh, panas, bahang kita. Oh, peluh-peluh. Kita orang beli air satu besar ni. Tinggal separuh ke. Tapi murah, RM2 je. Ni kita orang duduk atas batu ni pun panas. Batu ni bentuk asam jawa. Untuk kacang. Mungkin design dia asam jawa ataupun kacang. Jom. Jom kita minum-minum dulu di kafe. Let's go. Tengok apa tu? Kita tengah tengok pokok buah quinine dan pokok buah manggis. Ada satu buah tu dia dah jatuh dan bau dia sangat harum. Tu. Itu pokok limau Bali. Nampak tu buah dia. Best ada kampung. Sekarang kita ke kafe. Kita sampai di laman Mok. Kita dessert. Nak yang tu Danish pastry. Kita ada Danish pastry. Danish pastry ni banana Nutella. Banana Nutella. Garik kipas. Panas tu. Dari nasi lemak. Oh, mantap. So kita tengok suasana kedai dia. Dia buat dekat rumah je, depan rumah. Taman rumah dia. Okey, kita berehat kejap. Kalau daripada Tol Temerloh ke sini lebih kurang dalam 6 kilo jugalah. Terasa macam jauh sebab dia nak pergi ke Jerantut sana. Arah ke Jerantut bukan arah ke Temerloh sana. So dia agak jauh sikit lah. Tapi sebabkan kita nak rehat, panas, nak kopi. Lepas tu mula kita orang pergi ke kafe. Apa nama kafe tu? Mula Kopi tiang. Kopi Tiang, tapi tutup pula hari ni. Dekat Kopi Tiang tu dekat depan hospital Temerloh, tapi tutup. So daripada sana alang-alang kita orang nak keluar ke KL nanti ke highway, masuk je lah sini. Even 66 km ke kafe ni lah. So nama kafe ni Laman Mok. Dia ada jual kopi, pastry. Sekejap. Nama kafe ni tadi apa? Laman Mok. Lagi? Laman? Mok. Mok. Laman. Nampak? Laman. Ni mok dia. Dia mengaku tadi. Mok. Laman. Ni laman. Ni mok. So dekat sini dia ada jual pastry, nasi lemak, kek, chicken chop, spaghetti. So aku order Spanish latte. Not bad. Sedap yang panas-panas. Saya punya ni. Ini banana Nutella puff. Baru sampai lagi banana dia. Baru keras dia. Sekarang ni aku punya adik-beradik aku dengan mak aku ada dekat kawasan Temerloh ni. Diorang daripada Kuantan. Diorang singgah untuk makan ikan patin tadi. Lepas ni kita akan terus balik lah. Dan kita tengok review dia. Tak. Aku rasa. Ya. Satu RM4.5 kata aku. Sama. Ni pun sama. RM4.5. Ini RM10. Spanish latte.
ambil gambar tadi. Kenapa? Kita tak habis. Jahat Ada rumah. Dia lupa macam mana kita cover. Ini tu. Say hi lah. Ada say hi. Jawapan dia tak napkin lah. Hasil penantian berapa lama kat sini? Tunggu dah berhenti. Sekarang pukul 5, kita terus order untuk dinner. So kita order nasi lemak popcorn chicken. Harga dia RM9. Basmati. Jom kita try. Okay. Nasi dia lemak. Nasi dia sedap. Lemak. Nasi lemak. Ada laman. Nasi dia lemak. Nasi dia berlemak. Sama dia pun okey lah, not bad. Popcorn chicken ni banyak. Tunjuk. Bismillah, jom. Kenyang ah? Habis. Popcorn chicken dia sedap sebab dia tender. Lembut. Wangi. Okay, sekarang kita ada dekat Tol Lentung. Kita take 5 dulu. Lentung ke Karak? Lentung. Jalan jam Jalan jam yang amat. Tengok jam dia. So perjalanan kita tadi dari Temerloh ke sini? Daripada Temerloh tadi kita keluar dalam pukul 6. So berhenti kat sini sekarang pukul 6.45. So 45 minit lah. Pun jam jalan jam. Kalau kereta? Kereta mungkin 3 jam untuk sampai ke sini. Sebab tadi jam dekat Temerloh sebab daripada 2 lane jadi 1 lane. Lepas tu ni jam dekat Tol Bentong lah, orang masuk tol. Aku rasa aku akan mengakhiri video dekat sini. So Nozalika, the summary of this trip. KL ke Temerloh tak jauh sangat, tapi panas. Bila dah petang okey sikit, dia dah redup sikit dan perjalanan pun rasa lebih cepat. Kalau tadi pagi rasa macam lamanya, ya Allah, kematur. So macam balik ni macam kejap. See you next time. Kita akan pergi lepas ni. Kita akan buat trip jalan-jalan Malaysia. Okay, see you. Ciao.